Podcast Khairul Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen santai kita hari ini. Nama saya Khairul dan macam biasa kita borak-borak topik ringan tapi bermanfaat. Di hari ini kita nak sembang pasal benda yang selalu orang keliru antara resume dan curriculum vitae atau lebih glamournya disebut CV. Jadi dua-duanya nampak sama tapi sebenarnya tak serupa tau. Jadi dalam masa yang sama kita akan mulakan dulu dengan resume. Di resume ni sebenarnya macam satu highlight reel terhadap diri kita. Kalau nak pergi temu duga kerja, resume ni lah yang paling cepat tangkap mata majikan. Resume ni bersikap ringkas, tapi biasanya satu muka surat hingga 2 muka surat sahaja. Resume lebih kepada nak tunjuk apa yang paling relevan dengan kerja yang kita mohon. Jadi kalau kita nak mohon pekerjaan dalam bidang fashion, tak payahlah nak tulis pengalaman yang tidak berkaitan, macam jual nasi lemak ke masa sekolah dulu ataupun jadi pengakap ke di sekolah. Jadi fokus pada yang penting sahaja dan berkaitan dengan fashion. Jadi perbezaan yang paling orang tengok nyata antara curriculum vitae ataupun kita sebut sebagai CV. CV ni pula adalah versi penuh macam satu biodata hidup kita. Dia panjang sikit berbanding dengan resume dan kadang-kadang sampai 2 hingga 3 muka surat. Dalam CV ni kita highlightkan semua benda daripada pendidikan kita, pengalaman kerja kita, sijil, kursus-kursus serta anugerah yang pernah kita capai, sampailah kalau ada research yang pernah kita buat. Biasanya CV ni digunakan untuk kita mohon kerja dalam bidang akademik, nak mohon beasiswa ataupun jawatan profesional yang perlukan latar belakang lengkap. Sebenarnya CV ni pula adalah lebih kepada nak promote diri kita yang ada pengalaman berbanding dengan resume. Senang cerita, resume ni untuk tawan perhatian cepat untuk majikan. Manakala CV ni pula adalah untuk cerita penuh tentang perjalanan hidup dan kerjaya kita. So, bila kita kata kita ada pengalaman, so CV kita akan menceritakan dengan sendirinya pengalaman yang ada pada diri kita. Jadi, kalau lepas ni orang tanya mana satu yang patut kita guna, resume ataupun CV, jawapannya bergantung kepada tujuan yang akan digunakan. Kalau nak mohon kerja biasa di syarikat, boleh guna resume sebab tak perlulah letak panjang jela segala benda. Tapi kalau kita nak mohon kerja di universiti, nak mohon beasiswa di luar negara ataupun apply job dalam bidang akademik, boleh guna CV. Yang penting dua-dua kena kemas, teratur, tersusun dan mudah dibaca. Jangan buat kesilapan yang terlalu mudah macam salah ejaan, salah nombor IC, salah alamat ataupun informasi-informasi yang tidak lengkap lah. Jadi kat situ majikan boleh nampak tahap profesional kita. Dan satu lagi yang paling penting dalam resume dan juga CV, pastikan gambar yang anda gunakan itu menepati kehendak industri yang anda nak pohon. Jangan ambil gambar selfie. Invest sikit. Cari fotografer ataupun gunakan editing software yang boleh meyakinkan majikan kita dengan gambar yang profesional. So, nampak jelas sekarang ni beza antara CV dan juga resume. Jadi, mohon kalau ada apa-apa maklumat tambahan, sila komen, like dan share posting podcast kali ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.